Assalamualaikum semua, sahabat-sahabat rakyat Malaysia. Okey, kita faham baru-baru ni dalam 2-3-4 hari lepas Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat jemputan khas daripada Presiden Turkmenistan sendiri menjemput Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk datang ke negara beliau untuk membincangkan hubungan dua hala, perdagangan dan sebagainya lah. Tapi kita tidak sangka-sangka yang paling membanggakan kita dalam jemputan khas ini, rupanya Presiden Turkmenistan ini ingin berurus niaga dengan syarikat kita Petronas dengan diplomasi yang sangat membanggakan rakyat Malaysia oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, berjaya memukau Presiden Turkmenistan untuk membuat perjanjian dengan Malaysia tentang telaga gas antara yang terbesar di dunia. Aku cakap dengan kau kan, nampaknya maruah negara kita mula meningkat dan dihormati oleh negara-negara dunia. Nampak? Walaupun satu ketika dulu Malaysia pernah dibalukan dengan kes satu NDB dan sebagainya. Tapi hari ini, semenjak Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia, nama Malaysia mula diyakini, mula disayangi, mula disebut-sebut tentang tata kelola yang sangat baik untuk negara-negara dunia dan khususnya kepada investor-investor, pelabur-pelabur besar untuk masuk ke dalam Malaysia ini. Nampak? Kita sebagai rakyat Malaysia harus berbangga dengan perkara ini. Bukan kecil antara telaga gas dunia yang terbesar kini dioperationkan oleh Petronas kita. Aku cakap kau, masa depan Malaysia sangat cerah. Sebab itu aku sangat yakin dan percaya majoriti rakyat Malaysia yakin dengan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yakin dengan kebolehan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang boleh membawa Malaysia ke mercu yang lebih tinggi dan dihormati oleh negara-negara besar dunia. Nampak? Kan? Sebab itu rugilah rakyat Malaysia, rugilah Malaysia jika kehilangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Atas dasar ini, kita sebagai rakyat Malaysia harus pertahankan dan terus memperjuangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan terus kekal memerintah negara kerana prestasinya yang cemerlang.